1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi ni tukar 2. Dia sekali buat habis kena tukar 2. Tengok juga tadi dia. Ada sekali tukar 1, ada tukar 2. 1 setiap 4 bulan, 2 8 bulan sekali, 3 4 setahun sekali. Dia apa tu ni? Dalam kopi keluarkan air kopi. Ini khas untuk penyedut. Beli sendiri. Ini macam peranan tengok DIY. Beli sendiri. Bukan untuk pam basikal. Habis senang keluar air. Kita keluar je lah. Memang pam basikal lah. Pam basikal. Air dalam tu supaya nanti orang nak angkat senang kan. Lori nak angkat ringan. Dah kita kena buang air. Kalau tak dulu tak ada pun. Dulu tak payah buang air. Tak payah buang air. Sekarang dah nak suruh buang air. Berat kan? Kalau dah banyak. Berat betul. Sebab tu dah suruh kita buang. Dia ada satu lori khas untuk ngangkut. Hantar ke mana? Hantar ke KL. Dah ada kilang kat KL. Diorang nak servis dekat situ. Hari ni betul dia tunjuk lah. Ini gambar jam macam mana. Kita buka tu. Kita buka skru semua. Peralatan company ke? Tak boleh bagi. Sabun-sabun sendiri je tak. Buka tepi ni. Ini cara dia. Ni keluarkan air dari tangki. Keluarkan air dari tangki. Sebab kita nak bertengok tangki tu. Tapi kan kalau yang dulu tu, yang taman ni, kalau nak cari kerja. Lagi ada apa? Ni air dah keluar. So ni kita tukar. Ni kita cuci. Ini dia sepretkan air sejuk kat bawah, air panas kat atas. Tapi tangki dia satu tangki je. Macam mana boleh batu. satu air sejuk, satu air panas? Ni dia sepret kan? Dia macam ada apa nama tu?